Pernah tak anda terfikir apa sebenarnya yang membentuk semangat dan identiti seorang ahli pandu puteri? Di sebalik uniform biru dan lencana yang kita selalu nampak tu, sebenarnya ada satu set prinsip teras yang jadi pegangan hidup mereka. Jom kita lihat bersama. Okey, jadi jom kita bongkar apa sebenarnya nilai-nilai teras yang menggina seorang pandu puteri ni. Kita akan lihat dengan lebih dekat tentang persetiaan yang dipegang, undang-undang yang dipatuhi dan juga simbol-simbol yang penuh dengan makna yang bukan saja menyatukan mereka di Malaysia tapi di seluruh dunia. Baiklah, semuanya bermula dari sini. Inilah asasnya. Satu komitmen pribadi yang sangat mendalam, boleh dikatakan inilah ikrar yang menjadi titik permulaan bagi perjalanan setiap ahli pandu puteri. Inilah dia, persetiaan pandu puteri. Lafaz janji ni kan, ia bukan setakat dihafal tau, tapi perlu dihayati betul-betul. Kalau kita perhatikan, ia merangkumi 3 teras utama. Pertama, tanggungjawab kepada Tuhan, Raja dan negara. Kedua, berkhidmat kepada masyarakat. Dan yang ketiga, patuh pada undang-undang pandu puteri itu sendiri. Jadi, adakah ini cuma kata-kata saja? Mestilah tidak. Ini sebenarnya adalah permulaan satu komitmen. Satu komitmen sukarela untuk seumur hidup. Ia macam kompas moral dalam diri yang akan sentiasa tunjukkan arah dan pandu setiap tindakan dan keputusan yang mereka buat. Okey, yang menariknya sekarang cuba tengok. Persetiaan yang umum tadi dipecahkan kepada 10 undang-undang yang sangat praktikal. Ini bukan sekadar teori tau. Contohnya, kita ambil undang-undang ke-6, melindungi haiwan dan memelihara alam sekitar. Jadi, bila seorang pandu puteri itu sertai gotong royong bersihkan pantai, dia bukan cuma kutip sampah. Sebenarnya, dia sedang menghidupkan undang-undang ni dalam tindakan sebenar. Nampak tak? Okey, tadi kita dah tengok pasal ikrar peribadi dan undang-undang yang jadi panduan dalaman mereka kan? Sekarang, jom kita beralih pula. Kita nak tengok macam mana identiti pandu puteri ni dizahirkan secara luaran melalui simbol-simbol perpanduan mereka. Tengok ni. Ada 2 lambang yang sangat hebat. Sebelah kiri, ini lambang kebanggaan kita. Lambang Persatuan Pandu Puteri Malaysia. Yang kanan pula, lambang yang menyatukan berjuta-juta ahli di seluruh dunia, iaitu WGAGS atau World Association of Girl Guides and Girl Scouts. Kedua-dua lambang ni ada cerita tersendiri yang sangat kaya dengan makna. Jom kita bedah sikit lambang Malaysia ni. Perasan tak bentuk 3 kelopak tu? Orang panggil trefoil. Itu bukan rekaan suka-suka tau. Setiap kelopak tu sebenarnya mewakili satu daripada 3 bahagian persetiaan yang kita sebut tadi. Dan bintang pecah 14 tu? Itu dah tentulah simbol penyatuan 13 buah negeri dan wilayah persekutuan kita. Hebat kan? Kalau lambang dunia ini pula, dia bawa kita ke peringkat global. Setiap elemen dalam lambang ni ada message universal. Warna emas atas biru contohnya melambangkan matahari yang menyinari semua kanak-kanak di dunia. Tapi, kalau bagi saya, yang paling menyentuh perasaan ialah simbol di bahagian dasar trefoil tu. Ia melambangkan api cinta kemanusiaan. Satu peringatan yang sangat indah yang menunjukkan pergerakan ni dibina atas dasar kasih sayang sesama manusia. Baiklah, sekarang kita masuk bab yang lagi menarik, iaitu tradisi unik mereka. Kita akan terokai bahasa isyarat dan hormat yang menjadi sebahagian daripada identiti dan, boleh kata, rahsia ikatan persaudaraan sesama ahli pandu puteri. Inilah dia, isyarat pandu puteri. Cuba perhatikan betul-betul cara ia dilakukan. Isyarat ni bukan macam tabik hormat biasa tau. Ia sebenarnya satu pengakuan secara fizikal kepada persetiaan yang mereka lafazkan. Biasanya, ia digunakan masa upacara rasmi atau sebagai sapaan hormat sesama ahli. Jom kita fahamkan maknanya. 3 jari yang diangkat tu, itu mudah. Ia adalah peringatan tentang 3 bahagian persetiaan tadi. Tapi, bahagian kedua ni yang sangat istimewa. Ibu jari diletakkan di atas jari kelingking. Ini simbolik. Yang kuat, sentiasa melindungi dan menolong yang lemah. Macam kakak jaga adik. Satu mesej yang sangat mendalam kan? Okey. Ni satu lagi tradisi yang selalu buat orang tertanya-tanya. Pernah tak anda perasan yang ahli pandu puteri akan berjabat tangan guna tangan kiri? Kenapa ya? Bukan tangan kanan macam kita selalu buat? Ceritanya macam ni. Tradisi ni datang dari kisah pahlawan zaman dulu. Cuba bayangkan, pahlawan pegang perisai kat tangan kiri untuk pertahanan diri. Jadi, bila mereka nak tunjuk niat baik dan rasa percaya, mereka akan turunkan perisai itu dan hulurkan tangan kiri untuk berjabat. Ia satu tanda kepercayaan dan keamanan yang sangat simbolik. Tapi, ada etiketnya juga ya. Jabat tangan kiri ni khas untuk sesama ahli beruniform dalam pergerakan pandu puteri atau pengakap. Ia macam tanda kita geng.
Tapi, bila mereka jumpa orang kenamaan atau orang yang tak beruniform, contohnya macam pengetua sekolah, mereka akan guna kedua-dua belah tangan. Ini sebagai tanda hormat yang lebih tinggi mengikut adab dan budaya kita. Okey, akhir sekali, jom kita lihat macam mana semua prinsip peribadi dan tradisi yang kita dah bincangkan tadi bergabung untuk membentuk satu suara perpaduan yang kuat dan bersemangat. Kalau anda pernah sertai perkhemahan, mesti biasa dengar ni. Whistle ni macam bahasa universal mereka. Setiap jenis tiupan tu ada maksud. Contohnya, satu tiupan pendek, tu maksudnya semua kena senyap dan beri perhatian. Kalau tiupan panjang yang berterusan, itu isyarat kecemasan. Satu sistem komunikasi yang sangat pantas dan efektif, terutamanya bila dalam kumpulan yang besar. Dan sudah tentulah, tiada apa yang dapat menyatukan suara mereka lebih baik daripada lagu rasmi Pandu Puteri. Cuba kita hayati lirik ni. Arah kita jelas ke depan, bersatu untuk kebenaran, persahabatan kukuh. Ia bukan sekadar lagu tau, ia adalah satu laungan semangat. Ia tentang hala tuju, tentang persahabatan dan tentang harapan untuk dunia. Jadi, daripada sebuah ikrar peribadi, sampailah ke simbol global dan lagu perpaduan, inilah sebenarnya DNA seorang Pandu Puteri. Prinsip-prinsip yang umurnya dah beratus tahun ni bukan sekadar untuk aktiviti co-curriculum di sekolah. Tak, ia adalah satu acuan yang terbukti berkesan untuk membina karakter, membina daya tahan dan yang paling penting, ia membentuk pemimpin-pemimpin masa hadapan.